Kadang-kadang seseorang itu dia bukan sesat dalam kegelapan, tapi dia sesat dalam cahaya. Jadi sesat dalam gelap pun dah masalah. Lagi masalah sesat dalam cahaya. Kadang-kadang dia ingat dia dah sampai, tapi tak sampai pun. Maka sebab itu sufi jahil ni ialah orang yang menyangka dia ahli sufi, sedangkan dia bukan ahli sufi pun. Dia sangka ya. Seperti seseorang yang mengatakan dia ahli tasawuf, sedangkan dia bukan ahli tasawuf pun. Ahli tasawuf bukan orang yang pandai baca kitab tasawuf, tapi ahli tasawuf ialah orang yang hidup dalam ilmu tasawuf. Mungkin baca kitab boleh faham dan boleh terang ke orang pula kefahaman yang dia faham. Sebab ilmu tasawuf dia bukan ilmu habang ke orang, dia ilmu yang kita rasa. Dan orang yang mengaji pun belum tentu dapat faham yang Tok Guru mengajak pun. Sebab dia hanya faham kalau dia juga rasa. Kalau Tok Guru je rasa, dia tak pernah rasa, dia tak faham juga. Dia hanya akan faham kalau dia faham macam Tok Guru faham. Dia bukan pakai otak, dia pakai hati. Sebab rasa bukan di otak, rasa itu di hati.